Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah selesai untuk hari yang keberapa? Hari yang keempat kita berkampung di Kafah Betah Berdana. Alhamdulillah banyak Kafah dan request. Jadi kami perlukan support dan sponsor daripada semua lapisan golongan masyarakat, ibu ayah, NGO, swasta dan sebagainya. Okay, ready for tagline Love Masjid? Okay, tengok coach semua. Kuat-kuat tau. 1, 2, 3. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Love Masjid. Kita sayang masjid. Allah sayang kita. Okey, tepuk tangan semua. Okey, kita buat takbir paling kuat boleh? Bagi suara adik-adik sampai ke Masjid Fahim dengar boleh? Okey, ready? Coach kata takbir, semua kata Allahu Akbar. 3 kali. 1, 2, 3. Takbir. 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 Okey, alhamdulillah. Jadi ingat pesanan coach, belajar memanah ni adalah sunnah Rasul. Okey, jadi kita kena berakhlak, beradab seperti Rasul. Okey, nanti balik rumah kena tolong mak dan ayah, kena dengar cakap mak dan kena dengar cakap ustazah dan Okey, siapa kat sini berminat untuk sertai kelas memanah angkat tangan? Okey. InsyaAllah nanti pakcik dan tim Love Masjid akan kontak mak dan ayah lah, dan doakan kami dapat sponsor yang banyak supaya kami dapat berikan kelas secara percuma. Siapa nak kelas percuma angkat tangan? Okey, semua nak kelas percuma kan? Pastikan doa banyak-banyak semoga semua ramai orang yang sponsor dan infak dalam program ni. Okey, semua kita tutup majlis dengan doa kepada semua yang menganjurkan dan sponsor. Angkat tangan macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah semua urusan orang-orang yang terlibat dalam program ini, yang telah menjayakan, yang telah berinfak sebanyak-banyaknya untuk menjayakan program ini. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesihatan yang terbaik kepada mereka. Berilah mereka dapat masuk ke syurga yang tertinggi, seluruh keluarga dapat bertemu Rasulullah SAW. Amin. Berilah kami dapat belajar sunnah muannah dan amalkan dalam kehidupan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. So, buktikan adik-adik dapat banyak perkara belajar dalam program ni. Dengan penuh adab, satu barisan pergi. Okey, 5 orang dulu pergi. Okey, sebelum tu tanya, yang ni ada dapat 10 markah kan? Ini bakal wakil sekolah Kafah. Dapat 10 poin, nampak? 10.98, okey? Tanya, boleh lihat, mak ayah boleh lihat anak-anak yang dapat 10 ni. Dapat 9, pastikan anda daftar untuk dapat kita gilapkan lagi potensi mereka. Yang lain pun terbaik, semua kena target. Sama gak? Yang ni anak-anak yang dapat 10 angkat tangan. Okey, 10 tanya, pastikan daftar kelas, kita dapat wakil Kafah dan sebagainya. 9 pun tanya, yang lain pun tetap target yang tepat. Okey, semua boleh balik. 5 yang paling kiri dulu. Okey, boleh gerak ikut ustazah. Okey, seorang-seorang, okey. Beratok 5 dulu. Pastikan, okey. Jangan bising dah, yang bising. Selawat dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, satu line pastikan. Okey, ikut. Ingat, balik ni tolong mak ayah sentiasa berzikir, berselawat boleh? Okey. Okey, jalan. Selawat sampai jalan, okey? Lepas ni jalan ke mana-mana dalam barisan, jangan berselawat dan berzikir boleh? Okey, terus. Satu line. Okey, biar. Okey, terima kasih. Okey, terus jalan. Okey, cuba lagi. Okey, selalu habis kelas memang adalah kita terapkan tentang adab, tentang tolong-menolong. Adik-adik nak tolong ke? Tengok tak minta lagi, memang mereka standby lah untuk tolong. Okey, macam biasa adik-adik, jangan berebut. Pahala Allah nak bagi banyak. Bahagi. Siapa yang nak angkat arrow. Siapa nak angkat bow, angkat bow. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita akan... Nak tolong ke? Kus tak minta tolong pun? Nak tolong tak? Okey. Nak tolong pun seorang-seorang je. Angkat. Okey, pergi ke bilik sana. Okey, tu tolong dia, kesian dia angkat banyak. Adik bagi satu bow. Anda tolong. Ya, tak payah tutup. Biar terbuka. Jom. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada mak ayah. Ni pun tolong. Jom. Okey. Kata mak ayah yang dah sampai boleh terus balik. Ni van terus balik. Yang ni van terus balik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada mak ayah yang sudi support. InsyaAllah kita akan ke Kafah. Tak datang. Okey. Hati-hati balik. InsyaAllah boleh daftar kelas. Nanti kita buat anak-anak diajar oleh untuk beradab, berdisiplin.
dan menolong. Okey, siapa yang dah habis terus balik ah. Mak ayah yang dah sampai boleh terus balik. Terima kasih banyak-banyak atas. Jadi pada siapa kelas kafa, pengurusan kafa dan sekolah-sekolah lain yang nak kami hadir ke tempat anda secara percuma, boleh kontak nombor kat bawah. InsyaAllah doakan ramai yang sponsor supaya kami dapat buat program ke lebih banyak kafa dan sekolah-sekolah yang lain. Okay, terima kasih. Sekian selesai hari yang keempat perkampungan seminar sunnah asas memanah di kafa Dewan Bertam Perdana. Alhamdulillah, semoga Allah berkati program kali ini dan semua pahala mengalir kepada semua yang berinfak dan berwakaf dalam projek seminar asas memanah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.